Assalamualaikum warga-warga YouTube. Sebiji lagi kancil dry masuk stok stok baru. Warna biru. Okey, bahagian depan body part standard, kancil lampu petak, tak ada scoop, sport ring 15, 7JJ, disc depan L5, belakang drum je. Right, set mirror L2 auto flip. Kalau L2 dia cun dekat door visor ni, dia tak payah potong. Kalau L5 tapak dia tinggi, biasa orang potong door visor. Ini L2 tu ada antena ori. Original ni kalau nak bezakan dengan kopi, dia line dia sampai sini. Tengok ni. Kalau kopi dia tak ada line ni. Lepas tu ada moonroof. Moonroof L2 ni boleh dikatakan rare juga ah. Body part belakang pakai L2. Lepas tu lain tak ada lah, tu je. Right, bahagian dalaman macam biasa, dashboard. Kebanyakan orang kau buat kancil mesti pakai dashboard L5 sebab nampak lagi smart . Yang ni dashboard L5 kelabu, kalau hitam lagi lawa. Lepas tu sub steering adjuster ni, tu boleh adjust. Walnut, boost meter Bliss ori. Ni 3 beradik Devi kopi. Ni burger, tray air, tak air boleh, tak shilling boleh. Lepas tu ada Android sound stream. Ni kosong gear manual, ada tak? Sebelah depan mirror, belakang tak ada depan . Tu CL5 tak ada tag. Depan belakang condition boleh lah. Driver selalu kacau ni lah, mesti ada koyak. Ni ada lubang rokok. Dah trim L5, 4 power window. Tapi yang belah belakang ni macam mana entah dia boleh modi letak motor. Ni motor L2 ni sebenarnya. Kenaikan L5 tak ada ni, dia pakai switch macam ni. Belah belakang dah jadi pelik sikit. Okay, moonroof belah dalam dia macam ni . Okay, handle ori hitam 33. Exhaust 2 inci, steel depan dan belakang. Exhaust steel. Right, so kita tengok enjin pula . Okay, enjin dia jahat sikit lah yang ni. Yang ni enjin 1000cc bolt on. Enjin ni owner habis banyak dah buat bang dalam. Dia tukar conrod besar pakai Wilson punya. H-beam, piston 73 Nissan Mas. Block dah tak nak oil jet sebab belah 1000 NA tak ada oil jet. So kalau nak tahan lama, nak main tebur, memang kena tanam oil jet lah. Lepas tu head buat kawah 73 banana. Tebur TDO4L Volvo. Sikit ni ayam je ni, sikit ayam. Lepas tu adjustable cam pulley. Injector 390. Intake tidur custom. Total body V6.
Ni fuel regulator ori Aerospeed, blow off ori, radiator alloy, gearbox Viva 850 kelas LSD kapit. Tu je lah barang enjin dia. Tapi enjin dia jahat lah, cuma belum tune lagi, kita baru siap buat. Enjin ada surat ni, enjin ada surat, boleh endorse. Bar enjin ada, bar ni jual murah je, RM50. So berminat nak cari barang-barang kancil je lah, area Seremban. Assalamualaikum.